Jom tengok aku pasang bumbu. Kali ni aku guna umpan sawit. Aku akan pasang bumbu dekat depan rumah aku. Ada parit depan ni. Jadi aku akan letak bumbu kat situ. Aku akan letak 2 bumbu payung umpan sawit. So kalau hampa tengok, kali ni aku pakai arm sleeve dari Solo Ever. Kain dia memang sejuk. Dia UV protection. So kalau hampa nak, hampa boleh check bag kat bawah nanti. Jom tengok aku pasang bumbu dulu. Aku akan guna umpan sawit. So aku dah selesai letak buah sawit. Aku dah tumbuk bagi pecah minyak. Sekejap lagi aku akan letak pelepah nyok atas bumbu. Supaya ikan nanti dia akan masuk dalam bumbu tu. Redup, sejuk. Dia nak rehat. Nampak? Arm sleeve dari Solo Ever. Kain dia sejuk. Pakai sejuk lah. Hampa boleh tengok beg kat bawah nanti. Jom tengok aku pasang dulu. Allah, terbalik. Okey, aku dah selesai letak 2 bumbu aku. 1, 2. Aku rasa aku tak perlu letak pelepah nyok kot. Kita tengok macam mana hasil dia. Okey, aku dah selesai letak 2 bumbu aku. Dekat parit depan ni, aku letak umpan sawit. Jadi, kita tengok hasil dia macam mana nanti. Aku akan letak dalam 3-4 jam macam tu. Nanti aku angkat. So, kalau apa nak beli arm sleeve dari Solo Ever ni, apa boleh dapatkan bag dekat bawah. Tunggu next part. Let's go.